Nama Amin Idris tu nama sebelum masuk Islam ke nama lepas masuk Islam? Lain Sob. Oh yo. Dulu lain nama. Sebelum masuk Islam nama apa? Betul. Betul. Pandai Tak, sebab apa tau? Sebab India campur Siam, Cina, Filipin. So nama ni mesti menarik. Takkan Amin kan? Yalah. Nama saya dulu James Kelson. Yo. Macam. Uish. Kelson tu sebab ayah saya kan peguam. Kelson tu sempena nama Lord Kelson, antara hakim prominent di England. So James tu masa tu tengah on filem James Bond. So versi Sean Connery tak silap masa tu. So James Kelson, nama iban saya Dambu. Lepas tu nama keturunan Hindu saya, keturunan India saya Murti. So nama penuh saya James Kelson Dambu Murti. Dan saya guna nama tu sampai darjah 1 tau. Oh ya. Sampai darjah 1 saya guna nama tu. Sekolah rendah orang ingat ni macam ingat saya Mak Saleh. Oh ya. Saya kecil-kecil dulu putih melepak, rambut sini je. Saya pun putih And mak saya pula pergi daftar nama James. So baru ni lah, beberapa tahun lepas dekat OU ke apa, tiba-tiba ada perempuan mana entah James. Terkejut aku. Rupanya classmate saya masa sekolah rendah tu. Oh ya. So macam sekarang trigger orang panggil James Carson tu. Yo, siapa ni? Sebab saya dah last saya guna darjah 1. Yang lepas tu dah guna Amin. So the only people yang tahu nama James tu classmate saya masa darjah 1 dan ke bawah lah tadika. Tapi tuan pernah reveal lah sebelum ni. Jarang. Adalah dekat Meletup di Astro itu dengan di Molek FM radio. Tapi saya rasa tak adalah kecoh sangat. Bila tambah ini lagi lah. Tahu lah tengok action tu kan. Tapi siapa yang pilih nama Amin? Ayah saya. Ayah saya letak dia nama-nama macam adik saya Joanna Marilyn Sirikit. Joanna nama adik saya. Marilyn pun masa tu kan zaman dulu kan famous Marilyn Monroe. Sirikit pula nama pemaisuri Thailand. Siam. So mak saya bagi nama dengan ayah saya Joanna Marilyn Sirikit. Adik saya pula Jordan Denning Murti. So